Assalamualaikum. Hai, saya Farah dari TV Maklim TV PSS Sekolah Menengah Agama Ma'arif. Hari ini, warga mesti berasa amat teruja kerana sekolah kami akan menerima rombongan daripada Ma'had Al-Yahyawiyah pada Rengas, Perak sempena dengan lawatan penanda aras mereka ke sekolah kami. Nak tengok suasana menarik hari ini? Jom! Bersama saya sekarang ialah saudari Umairah, salah seorang pelajar dari Ma'had Yahyawiyah. Assalamualaikum saudari. Waalaikumsalam. Saudari, boleh tak saudari kongsikan macam mana perasaan saudari bila dapat mengikuti lawatan penanda aras ini? Bagi perasaan saya, pertama sekali saya sangat bersyukurlah sebab dapat ikut program yang bagi saya, program ni banyak manfaat sama ada daripada segi saya dapat tahu pelbagai program yang sekolahnya ada, sekolah saya tak ada. Jadi antaranya program yang saya tertarik adalah Sifar G yang di mana bagi saya objektif berlakunya program tu amatlah bermakna dan bagi saya manfaat dia sangat besar. Walaupun mungkin orang kata Sifar G mungkin ada orang mempelekehkan, tapi bagi saya dia memberi impak yang besar kepada GPMP sekolah. Baiklah, soalan kedua saya, boleh tak saudari kongsikan macam mana saudari boleh kenal dengan SMA Ma'arif ni? Sebenarnya saya dah kenal tentang SMA Ma'arif ni lama dah. Saya tahu daripada TikTok, Pusat Sumber Ma'arif, dan baru saya tahu sebenarnya Ma'arif pun ada channel YouTube iaitu Ma'arif Channel. Jadi bagi saya, bila saya dapat tahu, bila ustaz saya bagi tahu kita akan pergi Ma'arif, bagi saya memang tertunggu-tunggu dan excited lah sebab sekolah yang hebat dan kami, alhamdulillah kami dapat buat lawatan ni dan saya sangat bersyukur sangat-sangat. Terima kasih saudari. Sama-sama. Bersama saya sekarang ialah Tuan Pengetua dari Ma'had Al-Yahyawiyah pada Rengas, Perak. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Tuan, boleh tak Tuan kongsikan apakah harapan Tuan terhadap lawatan penanda aras yang telah dijalankan pada hari ini? Hasrat kami datang ke SMA Al-Ma'arif ini adalah bertujuan untuk menimba pengalaman daripada Al-Ma'arif dari sudut pengurusan sekolah, terutamanya berkaitan dengan program-program yang terkait dengan peningkatan pelajar-pelajar SPM dari sudut grade purata lah. Dan sebagaimana yang kami maklum bahawa Ma'arif telah pun dapat mempertingkatkan pencapaian dari sudut SPM dalam beberapa tahun ini ke arah peningkatan yang amat ketara sekali lah. Terima kasih Tuan. Ya, sama. Bersama saya sekarang ialah salah seorang pelajar dari Ma'had Al-Yahyawiyah. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam. Saudara, boleh tak saudara kongsikan dari mana saudara mula mengenali sekolah kami? Pada mulanya kami tak tahu pun. Sebenarnya ini adalah rancangan guru-guru kami untuk membawa pelajar-pelajar ke sekolah yang terbaik di Terengganu. Terima kasih saudari. Okay, sama-sama.
Semoga lawatan penanda aras ini dapat memberikan perkongsian yang bermanfaat serta dapat mengeratkan lagi hubungan antara dua sekolah ini. Sekian, saya Farah bersiaran untuk TV Ma'alim, TV PSS Sekolah Menengah Agama Ma'arif. TV Ma'alim, ilhamku, inspirasiku. Bye! TV Muallim, ilhamku, inspirasiku.